Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kesinambungan daripada apa yang Ustaz Masrizi telah sebutkan tadi, dan untuk daripada kami semua, selain daripada report polis, kita juga akan membuat aduan ke beberapa channel yang ada. Kalau dulu kita buat report polis, kata Ustaz tadi, lemau. Tapi tak apa, kita tetap buat. Ini usaha kita. Dan yang terbaru, kita gunakan saluran yang ada oleh kerajaan sendiri, iaitu SISPA. Satu aduan kepada kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. Dan selain itu, kita akan hantar memorandum, yang mana kita ada draft memorandum yang akan dihantar, sama ada di peringkat IPD, peringkat kerajaan negeri dan juga pihak istana. Dan saya akan bacakan beberapa perkara yang perlu dijelaskan tentang fakta-fakta kes. Pertama sekali, merujuk kepada isu pencerobohan tanah kerajaan di daerah Raub yang melibatkan kebun durian Musang King. Situasi ini telah mengganggu tugas penguatkuasa dan menimbulkan kebimbangan di kalangan masyarakat. Seramai 48 individu termasuk warga tempatan dan asing telah ditahan menceroboh tanah kerajaan melanggar arahan mahkamah sepanjang op sekat yang bermula 30 April 2024. Tuan-tuan, tahun ini dah genap setahun, tuan-tuan. Halangan demi halangan penguatkuasa telah menerima. Bukan baru nak buat. Manakala seramai 400 penceroboh yang didakwa telah menghalang anggota penguatkuasa semasa proses pelupusan tanaman haram. Mereka telah diketuai oleh wakil rakyat, iaitu ahli Parlimen Raub. Desakan-desakan tambahan tadi, kita mendesak pihak berkuasa, khususnya PDRM, mengambil tindakan tegas terhadap semua individu yang menghalang tugas penguatkuasaan. Memastikan penguatkuasaan undang-undang dilaksanakan tanpa kompromi. Meningkatkan rondaan dan pemantauan di kawasan yang terlibat. Dan di sini saya nak nyatakan apakah penguatkuasaan undang-undang yang ada. Pertama, Allah hilang tak. Kanun Tanah Negara 1965, Seksyen 425, sesiapa yang menceroboh atau menduduki tanah kerajaan tanpa kebenaran boleh dikenakan hukuman penjara hingga 5 tahun dan denda 500,000. Ini dah ada. Kami nak desak 400 orang ini, termasuk yang tanda tangan nak hantar memorandum, wajib ditahan. Ya. Yang kedua, Akta Perhutanan Negara 1984, Seksyen 32. Pencerobohan hutan simpan kekal adalah kesalahan berat yang boleh dikenakan denda hingga 500,000 atau penjara 20 tahun. Kita nak ahli Parlimen Raub ditahan di penjara 20 tahun. Undang-undang dah ada. Kita nak susah apa? Tak payah pening kepala. Kepada polis, teruskan tugas anda. Dan yang terakhir, Kanun Kesesaan. Seksyen 109, bersubahat. Bermakna sesiapa saja yang menandatangani memorandum menuntut pencerobohan, dia dikira bersubahat. Dan Seksyen 186, menghalang penjawat awam menjalankan tugas. Juga boleh dikenakan kepada mereka yang melindungi atau cuba menghalang tindakan undang-undang. Inilah antara akta yang sedia ada, tak perlu nak gubal, hanya kuat kuasa sahaja. Dan akhir sekali, kita ada buat satu petition dalam secara online, yang mana kita lancarkan dalam masa 24 jam. Yang terkini, kita telah capai 6,000 sokongan petition untuk menutup 400 tanda tangan memorandum yang sedang dikumpul oleh penceroboh-penceroboh yang ada. Yang ini kita akan hantarkan kepada IPD, selain daripada report polis, termasuk dengan petition yang ada. 6,000 orang dah buat sokongan dalam masa 24 jam. Dan yang terakhir, sokongan kepada pihak berkuasa. Saya juga ingin nyatakan sokongan penuh kepada usaha Yang Amat Berhormat Menteri Besar, Kerajaan Negeri Pahang, seluruh anggota PDRM Pahang, terutama di Raub, dan semua agensi penguatkuasa yang telah ditugaskan dalam mendaulatkan tanah negeri selaras dengan titah tuanku. Saya bacakan titah tuanku, saya kongsikan kepada semua. Ini titah yang lepas, saya akan bacakan juga titah yang terkini. Titah Tuanku Sultan Pahang, Al-Sultan Abdullah Yahyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah telah bertitah agar semua pihak menghormati keputusan Mahkamah Tinggi Kuantan berkenaan semakan notis pengosongan tanah kebun durian Musang King di Raub. Ini adalah petikan daripada tahun 2024. Manakala baginda juga menitahkan agar unit penguatkuasa negeri Pahang, UPNP, tidak gusar dan terus proaktif
dalam memperkasakan tindakan penguatkuasaan undang-undang sedia ada. Ini juga telah dijelaskan pada tahun 2024 dan untuk makluman semua, saya akan bacakan titah ringkas daripada Tuanku Sultan Pahang yang baru dipamerkan pagi tadi semasa kita dalam perjalanan ke sini. Ini yang terbaru. Kalaulah masih lagi nak langgar, saya tak tahulah. Daripada sumber Kesultanan Pahang, Facebook, dimuat naik 4 jam yang lalu. Jangan ceroboh tanah. Demikian titah ke bawah duli Paduka Baginda Sultan Pahang, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah dalam majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri di Kampung Bantal, Ulu Tembeling. Termasuklah menegaskan untuk diambil tindakan keras kepada semua penceroboh-penceroboh yang ada dan diselesaikan dengan cara yang baik. Ini adalah titah yang terkini oleh Tuanku Sultan Pahang. Termasuklah Baginda ada menyebut Baginda juga berasa kecil hati, berasa terasa hati dengan apa yang berlaku tentang pencerobohan tanah. Ini yang terbaru. Kalaulah ahli parlimen saya yang dikatakan oleh Ustaz Basrizi tadi, kita nak tuntut untuk dibubarkan Parlimen Raub serta-merta. Kerana jelas mereka dia telah pun melanggar akta-akta dan juga titah tuanku. Kalau nak langkah, kalau nak tolak undang-undang, tak apa lagi. Ini titah Tuanku Sultan Pahang. Tanah berdaulat. Kita kena pertahankan Sultan. Kita kena tolak MP Raub habis-habisan. Takbir. Sekian daripada saya. Hidup, hidup. Hidup, hidup. Rakyat Pahang. Rakyat Pahang. Jahanam, jahanam. Jahanam, jahanam. Penceroboh haram. Penceroboh haram. Hidup, hidup. Hidup, hidup. Rakyat Pahang. Rakyat Pahang. Jahanam, jahanam. Jahanam, jahanam. Penceroboh haram. Penceroboh haram. Hidup, hidup. Hidup, hidup.